slow. Kau ingat aku ayam-ayam kau. Uish. Okey. Kalau nak okey, ini kau nak main Aku belagak dia betul kan? abang CTA masuk cantik. Host kena belagak kan? Host kena belagak kan saya? Okay. Alah, bapak tanya lah kau. Sini lah. Ya kalah Okay. buat apa? Kau bagilah tahu punishment dulu. Okey. Cabut kelas motor kau. Dah nak tabuk kelas motor. Esok dah nak bawa malam ni. Cabut je lah. Okey, cabut kelas motor. Tak payah pakai kelas. Okey, lock cabut kelas motor. Cabut kelas motor nak masuk gear aku kena tarik tali bangang. Ya, betul. Okey. Tarik macam tu. Okey, kalau kau kalah dengar baik-baik ni. Okey. Engkau kalah aku lock kan kau punya. Engkau kalah ambil ayam, tekak ekor ayam macam ni, cium bontot ayam, lepas tu cium 10 kali. Okey guys, abang kakak. Okey. Tengok Benda ni style dalam abang sejarah kakak. TikTok tak ada orang buat lagi. Tapi kita nak tahu kan setengah-setengah. Okey, abang kakak, kita nak tengok gak dia cabut kelas. Esok tak payah jadi konten lah. Makanya. Okey bang, Palung. Kali 3. Kita boleh. Kalau kita semangat, kita boleh. Abang kakak. Bang, Kak Palung, mana abang-abang kakak-kakak yang menjeremakan satu paus, tengok macam mana. Kita kejar satu persatu. Jangan kendor abang kakak. Kata kereta api pun boleh ni. Abang kakak. Aduh, tak masuk pula kali 5 ada lagi. Kali 5. Tekan bang, tekan. Nancap. Kita kejar abang kakak. Kita kejar abang kakak. Booster ada lagi. Bang, tak jauh. Bang, tambah lagi satu booster. Bang, sap. Oja, terima kasih Oja. Bang, tekan booster tu bang. Bang, kali 2 ada lagi. Keluarkan paus. Keluarkan tali beg apa. Terima kasih bang. Jagung, terima kasih. Tak jauh bang. Tekan booster tu lagi bang. Tak jauh bang, tolonglah. Abang timbak duit. Bang, tak jauh bang. Sumpah cakap masuklah sekali booster. Tolonglah masuk je sekali. Yalah. Tolong. 20,000 dah. Kita 20,000 dah bang. Tak jauh bang. 23,000. Mantap bang. Abang apa ni? Apa H55 ni? Siati, terima kasih. Kau tak jauh bang. Najwa pula. Okay. Dah, kita kejar dah. Bermaksudnya Abang Ifan, abang manja kali dia. Weh, tahu je. Tekan booster lagi bang. Kasih lu. Tengok dia cakap apa? Kakak boleh ke abang kakak? Cabut kelas ni, cabut kelas. Booster kita ada lagi. Abang Ifan. Wow. Okey, booster ada tambah lagi. Tekan booster tu bang. Banyak booster kita ni. Tekan booster tu. Bagi jauh sikit bang. Kita punya top speed RZ nak sampai dah. Kita dah nak sampai. Dah 30 second tambah lagi satu booster. Daddy, terima kasih Daddy. Okey kong, 1, 2, 3, tap dulu. Tap. Di tepi pantai. Buat malai. Okey. Alamak, lajunya booster kita tambah. Banyak betul booster Okey bang. Tengok tekan booster. Yang ini kali bang. Tekan je apa abang nak tekan. Apa abang kita sambut. Jagung. Mantap jagung. Senggol dong jagung. Booster lagi bang. Palung. Teruskan Palung. Terima kasih senggol dong. Azan. Aras. Terima kasih. Bang, booster keluarkan satu. Keluarkan lagi satu booster. Keluarkan untuk last minute. Dia nak kejar kita dah tu. Okey. Kali ni. Keluarkan apa saja. Dalam masa 10. 9. Bang, tolong bang. Tekan je apa yang ada bang. Menang kita bang. Kita menang bang. Senggol dong. Ni terima kasih. Senggol dong. Dia ingat dia lawan budak. Aku umur lambat. Tak apa. Dia ingat dia lawan budak tadi je. Abang HV55A. Macam mana nak baca nama macam ni lah? Abang, terima kasih abang. Susahlah nama abang ni Ashlina Encik Tito, MBI, Fiza, Oja, Muhammad Amin, Arwan, Somin, Dahul Ketut.
Iki, yang lain-lain yang tak nampak, terima kasih beranda. Semoga merezeki panjang umur, permudahkan segala. Yang lelaki semoga tahan lama. Amin insya-Allah. Banyak pula booster je kalau aku tahu tadi. Noah. Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum. Aduh, dia cakap apa Assalamualaikum. Dia tengah cakap dengan abang kakak dia ke? Dia mute saya guys. Dia mute engkau tu kan dah. Dia mute engkau kan dah. Dia mute engkau. Kan dah dia mute engkau kan dah. Oh, dia mute saya. Kau hajar betul. Mentang-mentang aku budak baru main fikir. Kau mute aku macam tu Mentang-mentang aku baru main fikir. Mute Kau kat mute mana aku otak Tak apa, kau kau tak nak mute? cakap dengan aku tak apa. Asal dia macam, dia marah saya ke? Mute otak kau. Dia marah saya ke? Asal tu? Apa yang kau mute? Hah? Dia mute Kanda. Apa Dia kena mute Kanda tu. mengenanya? Kanda dia mute engkau. Asal dia mute saya? Kau kalah ni, bang. Hah? Kau kalah. Tak dengar? Sekejap aku call kau. Bagi tahu kau Apa kalah. dia? Kejap. Kanda yang mute. Mana dia lah? Iwak betul lah dia ni. Aku call kau. Tak dengar. Kejap aku call kau. Tak dengar. Dalam tak dengar. Tak dengar apa yang aku cakap. Apa benda kau ni? Tak, dia cakap apa tu guys? Dia cakap apa tu? Saya tak apa-apa dengar lah. Tengah live. Aku tengah live ni luar. Kenapa kau decline? Dia cakap apa tu? Kenapa kau decline? Setan. Dia cakap apa guys? Dia mute saya ke? Dia mute saya ke? Aku call lah ni. Aku call. Kenapa kau decline? Dia decline korang. Asal dia call saya guys Asal dia call saya? Kenapa kau decline call aku? Setan. Asal dia call saya Aduh, dah aku cakap dekat TikTok kau tak dengar. Aku call lah kau. Angkat call aku. Aku tengah live. Angkat call aku. Aku tengah live. Macam mana angkat call? Angkat call aku. Macam mana aku nak angkat call? Aku tengah live. Ai, dengar pula. Apa? Ai. Bang, asal dia call saya tengah live ni. Asal dia call saya? Apa yang dia... Kenapa dia dengar pula ni? Asal dia call saya Kau tengah dah live makan ni. belum? Asal dia call saya? Dah makan belum? Dia tengah live ni, asal dia call saya? Dah makan ke belum? Oh, dia cakap apa tu guys? Oh, dia tanya dah makan ke belum? Dah. Dah Apa makan. yang view pula bagi tahunya setan? Makan apa? Cakap apa tu guys? Makan apa? Makan tu nasi kandar. Nasi kandar. Pagi tadi? Tengah hari. Tengah hari. Habis kat mana ni? Ada ke bengkel? Abang Ali balik ah? Abang tak balik lagi. Kau kat mana? Kat rumah? Aku kat rumah. Tapi sedap bodoh. Apa nama tu? Kau ada tinggal air kat sini? Air apa? Air? Ni bukan air kau, air mineral tu. Air ni ke? Air mineral. Blue ni bukan air mineral kau? Mana? Ni? Bukan? Air mineral aku lah. Ya, kau tinggal? Ya, aku tadi live daripada pukul 5 sampai pukul 6 weh. Kau lama dah kau live? Bukan pukul 5 lebih macam tu lah. 5 lebih Aku baru balik je pukul 5. Aku hantar motor, betul aku balik. Lama aku pun nak helmet aku jatuh dia. Jatuh? Aku duduk wheelie jatuh. Kau wheelie motor? Wheelie motor sikit dalam Kau wheelie kat 2 mana? jam. Apa dia? Kau wheelie kat mana? Aku wheelie dekat Jalan Cyberjaya. Ni aku nak balik lah ni. Kau nak Kau balik jangan- lah. kau jangan- Habis siapa ambil kau? Aku naik Grab. Ni Grab down the way. Gerak down dia lah. Noah, jumpa lain kali Dikit-dikit. Apa yang jumpa lain kali? Alah, bang. Apa yang jumpa lain kali? Belum cabut lagi label break ngau. Label class. Alah, apa yang jumpa lain kali? Elok pula borak. Saja saya nak try kejap. Aduh, dia pusing saya balik. Aduh, setan betul lah. Aduh, macam mana ni korang? Dia pusing kan hidup kita ni. Sekejap, aku imbak. Sekejap, aku imbak
datang pula. Alamak, ai tertekan lah. Assalamualaikum. Kanda. Kanda, buka lah mic dulu Kanda. Nanti adik ni takut. Hai. Alah, adik ni baru nak nyanyi, tiba-tiba Abang Noah masuk pula. Akak invite tekan ke? Dia tertekan tadi. Oh ni tak apa, adik ni mungkin nak tengok ke Kanda kan? Adik. Hai, kan? Hai. Sihat. Sihat. Dah makan. Dah cakap. Adik dah makan. Alah, adik dah makan ke dia kata? Dah makan dah? Dah, cakap lah adik dah makan. Dah. Dia macam tak nak bercakap dengan kau je Noah. Dia malu. Dia malu. Oh, siapa nak? Dengan kau pun dia tak nak bercakap. Oh, je ke? Siapa nama ni? Nama saya Adam Mikael. Mikael. Umur berapa tahun? Umur saya 7 tahun. 7 Cakap. tahun. Nyanyi dulu. 7 tahun dah. 7 tahun. Comel je dia. Dah pandai menyanyi? Pandai. Nanti tengoklah dekat TikTok dia. Nama Dia Syida. dia nyanyi lagu kat apa? situ dia nyanyi. Dia zikir. Dia selawat. Cabut break kau dulu. Cabut kelas kau dulu Kanda. Nak tanya nyanyi kita. Takkanlah adik tu nak tengok aku cabut kelas. Kau ni apa benda lah kau ni. Adik nak tengok abang Kanda cabut kelas kan? cabut keras. Tak Ah. payah macam ni. Tapi dia suka motor Arezek. Betul Kanda? Apa dia Betul cakap? sangat dah. Dia memang suka motor Arezek. Ni abang Kanda dia nak cabut kelas. Dia nak tunjuk Ada dia tak apa kalau Arezek. suka Okey motor Kanda, Arezek. slow-slow lah Kanda, slow-slow. Suka motor Arezek tak apa jangan suka Noah. Okey adik? Ada dua je adik. Suka motor Arezek tak apa jangan suka Noah. Abang ni ada juga motor Arezek tu. Tu abang Kanda tunjuk abang Kanda. Slow-slow lah Kanda, slow-slow. Ni. Macam mana motor Arezek dia? Ni motor Arezek. Wow, Ah. banyak. Adik, yang ni motor Arezek. Kalau ini, kalau adik jumpa bersama-sama EX5. Okey? Ini EX5. Ini Chris Modenas. Chris Modenas. Yang ni SS. Adik Yang kebodohkan adik tu Muhammad. Tak, ni tak baik dah kau cakap ayat tu kat budak-budak kecil ni. Tak, kau main-mainkan dia. Kalau dia cari nanti macam mana? Kau nak cakap itu dekat adik tu. Okey, Arezek kau mana? Cabut dulu kelas. Adik nak tengok tak abang Kanda cabut Arezek? Mana ada kelas? Ada, cabut. Oh, ni Mak Speed dah kabel betat ah. Tak boleh buka. Buka ikut bawah. Tak masalahnya Mak Speed dah kabel betat, tak boleh. Cabut ikut bawah Muhammad. Oh ni okey jap cabut kelas cabut kelas. Cabut. Buka. Ambil pelayar dulu. Cabut pin dulu. Rumah tertekan. Panas enjin ni. Sebab aku baru start. Gerak sama ke? Baru nak nyanyi tadi dia. Abang Jazza jangan lurus sangat Abang Jazza. Tolong jangan lurus sangat Jangan lurus sangat, jangan buat saya bermain Abang Jazza Jangan buat lurus sangat. Jangan lurus sangat Abang Jazza Banyak buat lurus sangat. Sakit mana adik tu. Kanda. Adik tu tak faham kita nak borak apa tu. Ya, masalahnya kau suruh adik tu borak pasal kelas. Yelah. Engkau tunjuklah Arezek tu. Betul dia tengok adik tengok Arezek ke? Adik tengok Arezek. Apa yang abang kena abang mau lepas susun tadi? Adik ni tengok. Kanda tunjuklah satu. Oh ni Arezek adik. Adik nak Arezek warna tu? Warna hitam. Ada hitam, ada biru, ada hitam. Ada suka warna apa cepat? Suka warna apa? Warna apa? Aziz suka warna apa? Warna biru. Mana? Warna blue ke? Pilih mana satu? Kalau adik Lebih nak ke? botol susu ada juga. Sekejap. Botol susu pula. Tak, masalah botol susu kena kain batik Kain batik, kain burung. Oh, macam kain batik. Dia buat kau hantar. Ni saya cabut. Dia baru nak Adik nyanyi kawan. mau masuk. Lagi tu boleh. dia rumah tu toksik nanti. Dia saya cabut je Kau nak cabut kau pandai pasang balik tak? Aku tak pandai lah aku tu nanti Tak payah.
Kejap lagi Aku esok tak tak jadi kisah. apa. Aku janji tu viewers kau okey. Viewers kau dah toksik sangat ni. Dia tak faham. Dia orang panggil dia tak macam tak pernah tengok aku fikir. Aku yang komen pula yang macam ni pula, yang DP macam ni. Sekejap saya cabut, sabar sekejap Aduh lah. Orang main-main je. Tengok motor Abang Noah tu. Abang tu acik tu. Waalaikumsalam. Kanda, tak payahlah Kanda. Dah lagi sabar, esok sikit tak lagi, berjalan sikit. motor kau. Sikit lagi. Nanti viewers kau yang ni tu nanti yang dia jadi macam tu. Dia tak boleh tidur malam. Lagi. Dia. Aduh. Oklah. Adik nak susu. Adik suka. Adik suka yang mana? Ada suka botol tu ke? Kanda Dia sakit tulang rapuh. Oh. Ni tangan dia tengah patah lah ni. Ni tangan dia patah belah kiri. Belah kanan baru buka simen hari Rabu hari tu. Lepas tu nanti buka juga belah kiri tu. InsyaAllah hari Rabu ni dia ada check up. Tengoklah simen dia macam tengok tangan dia x-ray macam mana. Kalau mana? okey boleh cabut lah. Tak boleh tak Adik minum okey, susu lagi boleh tak? cabut lagi. Kalau minum susu boleh abang bagi susu nak. Tengok dah. Adik nak minum susu. Dia punya tank tu ada botol susu dia. Kalau adik nak nanti abang bagi susu ya. Waalaikumsalam. Ada tea tak? Tea 12. Dah jadi pomen pula kan dah. Ada tu panah Adik ni. suka reset ke? 12 Ganda Suka tanya. Azad? Saya orang Jeram Selangor. Alamak. Orang Selangor, jiran Selangor. Kalau tahu kat Pantai Remis ke? Oh jeram, Pantai Remis Selangor lah. Pantai Remis kat Kalau, Jeram. kalau ikutkan Pantai Remis kan Perak pun ada kan? Saya ingat Pantai Remis Bukan dekat Pantai Jeram, dekat Kuala Selangor. Yalah, bukan tu, saya ingat Pantai Remis dulu dekat Perak je. Tak. Dia dekat kalau tahu aroma ikan bakar ke Sungai Buloh. Dekat Pantai Remis. Dekat Jeram Kuala Selangor. Kat Perak pun ada Jeram juga kan? Kat Perak pun ada juga. Tapi kita dekat Kuala Selangor. Sementara kita tengah tunggu komen kita settlekan motor dia. Esok tak berjalan motor kawan saya ni. Kanda, kau tak payah buat busy sangat Kanda. Kat Jeram ada kuda kat tepi pantai tu. Ya betul, yang ada kuda tu betul. Sekarang yang viral dekat sekarang ada dekat pantai tu kalau tahu The Cabin, sekarang The Kemah. Oh, faham. Okay, ni screw antara Noah. Dah cabut dah? Okay korang dah cabut dah. Bermaksudnya dah settle lah. Dah. Ya betul, yang kat hidung tu untuk pernafasan dia sebab dia ada masalah paru-paru, sebab tulang rusuk dia tu patah masa lahir. Sebab tu dia pakai ni. Punishment cabut kelas. Noah dah fikir punishment cabut kelas. Punishment cabut kelas ada. Ada pula kakak tu. Kakak tu tak boleh tidur malam kalau tak cabut kelas. Noah belanja bunyi sikit Noah. Belanja bunyi sikit motor tu. Dia selalu tengok live Noah juga petang-petang. So slow je. So slow Noah. Bunyi motor. Bunyi motor. Macam mana nak bunyi motornya? Motor RZ. So slow belanja. Kanda. Start motor kau lah Kanda. Motor aku tak hidup. Kau beli. Macam mana aku nak start motor tak hidup? Apa dia? Motor aku tak hidup. Adik ni nak dengar bunyi. Tak asal motor kau tak Rizal nanti hidup. DM lah. Motor aku ada masalah sikit. Tak apa, Abang Noah buat pakai mulut je. Dia selalu buat pakai mulut je. Pakai mulut. Dia selalu buat teng macam tu je. Tak. Adam. Dia punya mulut. Adam.
Pakai mulut nak Dia tak keluar pakai mulut je. Dah macam ni dah. Adam. Ha. Adam. Ya, cakap. Dia malu Abang Kanda panggil, Acik Kanda panggil tu dah. Adam. Oh, ui, dia push. Dia dah buat. Sudah. Adik dah buat bunyi rezek dah. Macam ni dah. Adam dah buat bunyi rezek dah. Cepatlah. Macam mana bunyi dia? Dia ni pemalu tu. Elah, malu pula. Cik. Cepatlah. Pandai adik malu-malu ya. Eleh. Pandai bunyi dia, malu. Cuba tengok try sikit. Okey. Ni Noah, bunyi Rezek mana? Cepat. Ayolah, Ganda.